إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني المسلمين رحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumaat hari penghulu segala hari. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hari Jumaat hari yang sangat istimewa, bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagi umat Bani Israel, dan juga ditetapkan atas orang Kristian supaya menjadikan hari Jumaat hari perayaan mereka. Tetapi mereka telah menolak, mereka telah melawan perintah Nabi mereka, seperti mana berlaku kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam mewajibkan atas mereka supaya meraihkan hari Jumaat, tetapi mereka enggan dan mereka nak meraihkan hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala cerita kisah Ashabus Sabt. Ashabus Sabt, kaum Bani Israel yang mereka melawan perintah Nabi Musa alaihi salam dan mereka menolak hari Jumaat sebagai hari perayaan bagi mereka, dan mereka telah memilih hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dalam kesesatan yang mereka pilih. Allah Subhanahu wa taala cerita kisah mereka dalam surah Al-A'raf. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tanya Bani Israel, tanya pendeta-pendeta dan ulama Bani Israel yang sering datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajukan soalan, tetapi tujuan mereka bukan untuk mencari hukum Allah, tetapi untuk menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tanyalah mereka mengenai kisah satu kampung, satu negeri yang tempat dia terletak di tepi pantai. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr. Ada sebuah negeri milik Bani Israel yang tepi pantai, dan kebanyakan penduduk negeri itu kerjaya mereka bergantung kepada menangkap ikan dan mencari rezeki melalui tangkap ikan. Kebanyakan mereka adalah nelayan. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt. Hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari yang sangat mulia. Mereka pilih, bukan pilihan Nabi Musa. Walaupun mereka mendakwa kononnya mereka sayang Nabi Musa dan cintai Nabi Musa, tetapi mereka tidak ikut perintah Nabi Musa. Dan itulah masalah Bani Israel, tuan-tuan. Masalah Bani Israel, mereka melakukan cinta Nabi Musa, mengikut Nabi Musa, tetapi kalau kita tengok di segi perbuatan mereka, mereka tak ikut. Seperti mana umat Islam di zaman ini kata sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a. Hari Sabtu yang mereka pilih jadi hari perayaan
Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka memancing hari Sabtu. Diharamkan memancing ikan pada hari Sabtu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tambah ujian. Maka hari Sabtu segala jenis ikan yang besar, yang cantik akan berebut datang tepi pantai. Selain hari Sabtu, ikan akan lari, akan pergi hilang di tengah-tengah lautan. Tengok ujian Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan uji sesebuah kaum dengan maksiat yang mereka buat. Hari Sabtu ikan akan datang berlambak di tepi pantai. Berbagai jenis ikan yang besar, yang cantik. Ikan jenahak, ikan kerabu, macam-macam ikan. Hatta Allah Subhanahu wa taala kata, إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني berlambak sampai tahap ikan terpaksa naik atas ikan lain kerana kuantiti yang begitu banyak sangat. Tetapi lepas hari Sabtu, ikan hilang. Tak ada seekor ikan yang akan tunggu dekat tepi pantai. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kata, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Bermaksud Allah Subhanahu wa taala bila tengok kita buat satu maksiat, bila Allah Subhanahu wa taala tengok kita melawan perintah Nabi Muhammad walaupun satu, Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan lagi kesilapan kita dalam maksiat yang kita terima dan kita pilih. Apa yang berlaku? Bani Israel bila tengok mereka tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu sebab dilarang, mereka buat hilah. Mereka telah reka satu tipu hilah, di mana ada di kalangan mereka telah buat satu kolam tepi pantai. Kemudian dia akan biarkan satu laluan supaya air laut bila datang musim pasang, air laut pada hari Sabtu akan tolak ikan supaya masuk kolam. Maka ikan, kerana berbagai jenis ikan yang berlambak ada di tepi pantai, maka ikan akan tolak menolak dan akan masuk kolam yang Bani Israel akan gali pada hari Jumaat. Ikan akan terperangkap di dalam kolam yang mereka buat, kemudian mereka akan tutup. Bila tanya mereka, hari Ahad mereka akan ambil ikan ini. Kononnya mereka tak mancing hari Sabtu, tetapi mereka mancing ataupun mereka tangkap hari Ahad. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sila tengok tipu hilah yang Bani Israel buat. Kononnya nak tipu Allah. Kononnya mereka telah keluarkan satu hukum, kami tak tangkap ikan hari Sabtu. Ikan yang silap masuk kolam yang kita buat. Tengok kejahatan, liciknya Bani Israel. Ulama mereka, tuan-tuan rahmati Allah. Lalu hari Ahad mereka dapat ambil ikan dan mereka makan. Maka negeri tersebut ramai orang dah mula belajar cara untuk menipu hukum Allah dan tangkap ikan. Dia akan tampat ikan pada hari Sabtu, hari Ahad dia ambil. Tapi bila tanya mereka, macam mana kamu boleh tangkap ikan sedangkan hari Ahad tak ada ikan? Mereka kata, kami hanya buat kolam, ikan yang silap masuk kolam kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala wujudkan lagi satu musibah. Negeri itu pecah kepada dua bahagian. Bahagian yang terima pembohongan dan permainan dalam hukum Allah dan terus buat hilah, menipu hilah untuk merangkap ikan hari Sabtu, kemudian ambil hari Ahad. Sebahagian kampung ini terima permainan ini. Kononnya ada fatwa. Tetapi orang yang takut kepada Allah, satu bahagian yang takwa kepada Allah, mereka tak setuju. Mereka terus tegur sebahagian yang terus ambil ikan pada hari Ahad. Tetapi masalah berlaku lagi apabila ada satu lagi bahagian dalam kampung
bahagian yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini pergi marah kepada golongan yang menegur. Ada orang yang soleh pergi tegur. Kenapa kamu melawan Allah? Kenapa kamu buat satu tipu hilah supaya ambil ikan hari Ahad, sedangkan kamu tahu tak boleh langsung perangkap ataupun tangkap ikan, walaupun bagaimana hilah yang kamu buat. Perintah Allah jelas, tak boleh mancing ataupun perangkap, termasuk juga tak boleh perangkap ikan hari Sabtu supaya ambil hari Ahad. Ada kumpulan yang salih yang menegur. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam masyarakat yang sihat mesti ada orang yang salih yang main peranan dia untuk menegur masyarakat bila ada kesalahan. Dan inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik kerana ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke arah kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah apabila tengok satu kesalahan kita kena tegur, wa tu'minuna billah, baru beriman kepada Allah. Kita boleh melihat apa yang berlaku di negara Semenanjung Arab, Saudi. Kita boleh melihat dan kita akan takjub. Perasaan heran dan takjub dan celaru dan keliru bila kita melihat bumi yang pernah mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bumi yang menjemput dan mengundang balak dan maksiat. Menganjurkan pesta liar di tepi pantai. Menjemput penyanyi-penyanyi dan menganjurkan konsert dan membenarkan perempuan dan lelaki untuk bergaul dalam keadaan yang sangat memalukan. Kenapa berlaku? Sebab utama, ulama yang menegur, ulama yang menegakkan kebenaran ditangkap dan masukkan penjara. Tidak lagi ada prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibn Majah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suatu hari naik mimbar dan memberikan teguran kepada orang Islam di zaman Abu Bakar Siddiq. Tengok peranan sahabat tuan yang kita kena pegang. Abu Bakar Siddiq kata, ayuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum. Ada satu ayat, ayat 105 dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai manusia, kamu kena jaga diri masing-masing, jangan pedulikan orang lain kalau mereka sesat. Maka ada sebahagian penduduk Madinah, mereka ingat, bila kita melihat maksiat, kita tak payah masuk capur, tak payah tegur, walaupun dengan nasihat yang baik, maka kita buat hal kita sendiri. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, kamu telah salah faham ayat ini. Kamu telah salah memahami ayat ini. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak faham Al-Quran, fahamilah Al-Quran dengan sunnah Rasulullah wa manhajus sahabati was salafus salih. Kalau kita nak faham Al-Quran ikut suka kita, kita akan sesat. Tetapi kita kena faham Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana difahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa sair sahabat al-kiram. Jadi Abu Bakar kata, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar tuan-tuan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna an-nasa idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka Allah an ya'ummahum bi'iqabin min 'indihi. Apabila orang ramai melihat seorang yang zalim melakukan kezaliman tetapi mereka tak tegur dia ataupun tak bagi nasihat, nyaris Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab meliputi semua. Orang kadang-kadang tanya, ustaz, kita doa, kita merayu kepada Allah, kita sembahyang 5 waktu,
Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak terima doa kami? Naam tuan-tuan, antara balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum yang tidak menegur kesalahan dan tidak memberikan nasihat sesama mereka, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima doa mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab. Adakah azab ini akan meliputi semua orang? Ya. Hatta orang yang saleh, kalau tidak melaksanakan tugas dia untuk membaiki keadaan, menjadi seorang muslih, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia orang pertama yang akan ditimpa azab dan musibah. Tengok Bani Israel, bila mereka terbahagi kepada 3 golongan. Golongan pertama yang terus menipu, dia buat hilah, menipu agama Allah. Golongan yang kedua menegur, bagi teguran yang baik. Tak boleh, inilah satu kesalahan. Takut pada Allah, kamu akan disiksa, azab Allah akan datang. Rupanya ada bahagian yang ketiga. Ada aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga, dia bukan marah kepada pelaku maksiat. Aliran ketiga marah kepada pihak penegur. Allahu Akbar. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ada sebahagian kata, kenapa kamu tegur dia? Biarlah dia akan diterima azab. Jangan tegur. Macam ada sebahagian di orang kita, jangan tegur, senyap, duduk diam. Tak, tuan-tuan. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Bahagian ataupun aliran yang ketiga yang marah kepada aliran yang penegur. Mereka tahu apabila berlaku maksiat dan melanggar perintah Allah dan Rasul akan datang azab. Lima ta'idhun. Kenapa kamu nak tegur mereka? Mereka akan disiksa. Mereka tahu. Apakah jawapan kaum penegur? Qalu ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Inilah jawapan kita. Kenapa kamu tegur? Kenapa awak nak buat kuliah? Kenapa? Taat ulul amri. Kita kata ma'adhiratan ila Allah. Kita nak lepaskan diri depan Allah. Kita tak nak kalau turun azab, kita akan menjadi orang paling awal ditempa ataupun paling awal dijatuhkan azab Allah. Ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum. Tuan-tuan rahmati Allah, dakwah tak boleh putus asa. Kita nak nasihat cara baik, insya-Allah. Kita ada ruang di bumi yang bertuah. Kita bagi nasihat kerana Allah, bukan kerana kepentingan politik. Bukan kerana kepentingan nak masyhur. Bukan kerana kepentingan nak ambil jawatan. Kerana kita tengok bila dapat jawatan terus membisu dan tidak melakukan sebarang perintah Allah dan Rasul. Kita tak nak jawatan. Tuan-tuan rahmati Allah, qalu ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok tuan-tuan ayat ni. Falamma nasu ma dhukiru bih. Apabila orang yang melakukan maksiat terus sombong dan ingkar dan tidak lagi makan teguran, datang azab Allah. Tapi sebelum datang azab Allah, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang yang penegur. Falamma nasu amma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Bila Allah Subhanahu wa taala nak turunkan azab, Allah Subhanahu wa taala kata anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Gulungan yang mencegah kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan paling awal sekali. Alladhina yanhauna 'anis su'. Mereka yang mencegah kemungkaran. Mereka yang tidak akan jadi syaitan bisu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dulu. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kemudian datang azab Allah Subhanahu wa taala atas golongan yang terus melakukan maksiat dan tidak mengindahkan sebarang teguran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim
وتفضل وبارك في جلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع الحكمة والحكم سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المسلمين رحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala dah cerita kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan azab yang dahsyat atas pelbagai kaum. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قوم نبي نوح، فرعون، عاد، ثمود، أصحاب الرس، banyak lagi, kaum Nabi Lut, semua Allah Subhanahu wa taala binasakan kerana mereka melawan nabi mereka, kerana mereka lawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita rasa kita akan selamat. Jangan kita rasa kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataw 'ala al-qaryah allati umtirat matar as-saw. Tempat Nabi Lut alaihi salam, negeri Sadum, di mana ada kaum yang melakukan maksiat keji, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, gay ataupun lesbian. Allah kata, walaqad atau, mereka pergi jalan, siap buat hiburan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan azab. Afalam yakunu yarawnaha, bukankah mereka melihat tempat Allah azab? Bal kanu la yarjuna nushura, mereka tidak mikir pasal hari akhirat dan mereka akan berada depan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan depan Allah di padang mahsyar. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang berlaku di tanah Arab Saudi satu peringatan untuk kita di Malaysia. Jangan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita angkuh. Jangan kita takabur. Mereka ini sedang mengundang azab Allah. Kita tak tahu azab ini akan datang dalam bentuk apa. Mungkin akan datang dalam bentuk kerosakan sebuah negara. Mungkin akan datang dalam keadaan huru-hara dan peperangan sivil ataupun peperangan saudara. Seperti mana berlaku di Syria. Kerana mereka melawan Allah Subhanahu wa taala dan melawan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat saya untuk umat Islam di hari yang mulia ini, marilah kita menghidupkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar dengan cara yang sangat indah, yang sangat sopan, yang terkenal di bumi yang bertuah ini, di kalangan orang Islam kita, di mana kita berikan nasihat. Tazkirah jangan terputus, tazkirah jangan berhenti.
Kerana tugas kita menyampai sahaja. Kita bukan menghukum. Allahumma ahmi Malaysia wa sa'ira biladil muslimin min kulli musibatin wa fitnatin wa syarr. Ya Allah, lindungilah Malaysia dan seluruh negara Islam daripada sebarang bala ataupun musibah. Allahumma ruddal muslimina wa rudda hukamihim ila dinika raddan jamila. Ya Allah, kembalikanlah pemerintah-pemerintah kita supaya melaksanakan hukum Allah dan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad wa hadyun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahmi syu'ubal muslimin. Allahumma man arada bil islami khairan فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك باليهود والنصارى والمجوس ومن والاهم من أعداء الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت يا أخي أقم الصلاة.